Untuk setup kali pertama bagi pengguna individu, klik pada tetapan kelas dan sesi, periksa semua maklumat, klik muat naik untuk muat naik logo sekolah anda. Hidupkan fungsi jana pertama sehari bagi pakej Plus dan Pro. Kemaskini takwim minggu persekolahan anda. Pastikan ikut takwim minggu persekolahan cikgu di sekolah masing-masing. Download template dan lengkapkan template. Setelah itu muat naik semula template tadi. Seterusnya, daftar kelas anda. Pilih tahap dan nama kelas anda. Masukkan jumlah murid dan klik tambah kelas. Setelah selesai, tetapkan struktur masa jadual waktu anda. Ikut struktur masa sedia ada di sekolah masing-masing. Klik simpan semua tetapan apabila selesai.